Hai semua, saya Nur Aisyah Medina bersama rakan saya Ahmad Syafi dan Nasrul. Kami adalah KK2 Innovating dari SK Taman Kota Kulai 2 yang dibimbing oleh Cikgu Abdul Hakim. Kami akan menerangkan tentang aplikasi KK2 Fitness yang telah dibangunkan. Dalam era digital, konsep Smart City, Smart Life menjadi tonggak utama dalam pembangunan bandar moden. Pembangunan aplikasi Android ini bertujuan untuk menyokong gaya hidup pintar dalam persekitaran bandar melalui penggunaan teknologi yang inovatif dan mesra pengguna. Peningkatan penggunaan gadget dalam kalangan murid bandar telah menyebabkan berlakunya penurunan tahap kecergasan fizikal dan gaya hidup serta markah murid dalam ujian segak. Diharap pembangunan aplikasi Android ini dapat meningkatkan tahap kecergasan murid melalui pendekatan secara grafik dalam panduan aktiviti fizikal yang menyeronokkan. Aplikasi ini merangkumi modul latihan ringan seperti tekan tubi, bangkit tubi dan lompat bintang yang direka khas mengikut peringkat umur murid. Hasil analisis ujian segak pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan mendapati 35% murid mendapat markah yang menunjukkan mereka kurang cergas dalam ujian segak. Murid-murid lebih gemar memain gadget seperti telefon pintar. Lokasi kediaman mereka yang terletak di kawasan bandar yang mendorong minat mereka kepada penggunaan gadget daripada melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam. Untuk mengatasi masalah ini, kami membangunkan satu aplikasi KK2 Fitness yang menempati tema Smart City, Smart Life yang mana menjadikan murid lebih berminat mengamalkan gaya hidup sihat. Aplikasi yang dihasilkan menggabungkan 3 aplikasi iaitu yang pertama ialah Canva. Canva digunakan untuk hasilkan logo dan video aktiviti senaman. Kedua, MIT App Inventor. Aplikasi ini membantu menghasilkan apps dengan blok coding yang sangat mudah. Dan yang ketiga ialah ChatGPT untuk menghasilkan image yang sesuai dengan murid sekolah. Mari kita lihat sedikit gambar proses pembangunan aplikasi dan juga blok coding oleh kami. Mudahkan coding blok dari kami. Mari kita lihat sama-sama bagaimana app ini berfungsi. Pertama sekali, tekan Let's Go. Kemudian akan keluar paparan senaman yang sesuai untuk anda. Terdapat 3 senaman iaitu tekan tubi, bangkit tubi dan lompat bintang. Mari kita cuba satu persatu senaman. Okey, selesai. Menarikkan apps kami juga menggabungkan elemen audio dan text to speech untuk menjadikan apps kami lebih menarik. Kami juga menyediakan apps ini di ruang delima sekolah untuk memudahkan murid download dan install app ini. Diharap dengan pembangunan apps ini, ianya membantu murid untuk kekal aktif. Sekian, terima kasih.